Jangan tipu boleh tak? Asyik cakap dekat sini je ikan bakar paling sedap. Habis tu nak buat macam mana korang? Antara ikan bakar yang paling sedap dekat JB ni, ikan bakar Medan sahaja. Dia punya bumbu ni kalau kita dah rasa sekali, ketagih nak rasa berkali-kali. Orang-orang JB dengan orang Singapura yang nak berbuka puasa ikan bakar Medan ni, korang datang sekarang sebab diorang tengah buat promo Ramadan. Puas hati tau boleh dapat semua set ni dalam combo-combo ni semua. Selain ikan bakar, diorang ada udang, ayam. Kita boleh pilih seafood dia semua fresh-fresh. Korang cakap je nak makan ikan apa? Ikan pari, ikan siakap, ada ayam bakar, daging bakar. Ikan bakar Medan ni nak lagi sedap, korang kena cecah dengan sambal special diorang ni. To be honest, ayam bakar dia ni kalau makan begitu saja dengan bumbu tu pun dah sedap. Tapi kalau korang nak lagi nikmat dan sedap, korang cecah dengan sambal special dia, dah makan dengan nasi uduk ni. Nasi uduk ni macam nasi lemak version Medan, tapi dia punya santan tu rasa light-light je. Daging bakar dekat sini memang top notch sebab dia lembut. Paling favourite semua orang dekat sini yang ni lah, ikan pari bakar. Memang lembut, ikan dia fresh, bumbu asli tu sedap. Selain daripada ikan pari, ikan siakap pun ada juga my favourite tau. Level pedas sambal special diorang ni Lina bagi 9/10. Selain ikan bakar, dekat sini ada masakan panas juga tau. Ada ayam masak black pepper, ayam masak papri. Yang paling Lina suka ayam black pepper tu. Lepas tu dekat sini yang paling banyak orang ambil yang ni, sup ekor dan tulang goreng Bangkok. Walaupun nampak pekat tapi rasa masam, pedas itu semua cukup. Selain daripada tu, kuih tiaw kungfu pun ada juga. Portion dia banyak. Sotong goreng tepung, air yang sedap-sedap semua dekat sini. Korang please lah cuba, okay? Blended series ni semua flavor dia sedap-sedap. Apa-apa korang save dulu pot berbuka puasa ikan bakar yang sedap ni. Korang dekat ikan bakar Medan ni tiap-tiap malam ramai tau. Tapi korang jangan lepaskan peluang untuk makan ikan bakar yang sedap dekat sini. Thank you for watching korang. Bye.